Salam sejahtera. Sesi ini kita akan belajar melukis imej bagi suatu objek di bawah translasi. Lukis imej bagi segitiga ABC di bawah translasi 7-4. 7 bermaksud gerak ke kanan 7 petak. Negatif 4 bermaksud gerak ke bawah 4 petak. Sekarang pilih satu bucu, katakan bucu B, dan kita perlu gerak secara mengufuk dahulu. Maka kena gerak ke kanan 7 petak dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian gerak ke bawah 4 petak. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita boleh lukis balik segitiga ABC mengikut bentuk dan saiz yang sama. Dan kita kena labelkan imej ini dengan A', B', dan C'. Inilah imej bagi segitiga ABC di bawah translasi 7-4. Sekian, bye.